7,000 won. Mostly memang tourism yang sponsor lah. Welcome back to my channel. So guys, sekarang kita dekat Jeju Island. Tahu kat Jeju Island ni. Now kita nak on the way ke mana je? Tempat Syazah dulu. Ya, tempat saya. Syazah kena promote tempat ni. Letak location. Dia tak tahu nak sebut. Ni ambil masa dalam 1 jam. Tak tahu lah, 45 minit. So guys, kita nak belanja korang pemandangan sakura, cherry blossom. Lawa. So guys, kalau nak tahu kita pergi mana, subscribe dulu. Kalau tak subscribe, tak nak buat video dah. Patut tak post. Setahun kemudian baru post. Kita dah sampai ni. First stop kita. Jauh gila. Rasa ada 1 jam. So ni first stop kita. Kita kena jalan sini. Ni tempat Syahzah kena promote. Tada. So cute. Okay guys, dekat Huri Park ni, kalau korang tengok, dia macam-macam bunga yang ada, pokok yang ada mengikut musim. So macam kita pergi ni, is time musim bunga lah. Jadi bunga-bunga yang pink, kuning, purple semua keluar. Guys, kita nak tengok babi dekat-dekat. Kenapa dia buka macam tu? Tidur. Sejuk lah. Tidur lah. Dia kena tidur. Ini babi yang bela tu bukan yang orang bela kecil-kecil tu bukan Ini boleh makan tak? Oh ya ke? Dia tidur lah. Bagusnya dia tidur, dia tak baring. Korang ada babi lagi. Kita jarang tengok babi dekat-dekat. Jadi jom kita tengok babi dekat-dekat. Ni. Takutlah nak dekat-dekat. Yelah, kita tak pernah tengok babi. Tengok guys, babi dekat-dekat. Biasa babi melintas je. Ni babi dekat-dekat lah, kita tengok. Ni apa yang duduk bau-bau? Banyak. Sana lagi banyak. Sini pun. Oh sini. Sini bukan babi, ni kambing. Kambing, keldai. Ya Allah, dalam video juga dia nak buat. Hijau dia dengan anak dia. Dia tengah menyusu hujung ke? Teringat Snowy ya kak. Ya, tengok. Ya. Masa ada lagi. I nak ambil kamu. Ni berat dia 70 kg guys. Ni guys. Dia ada anak guys. Ni mak adalah pantang ni. Susu tetik pun penuh.
Wish, anak dia besarnya. Look at it. Ni gemuk-gemuk macam Snowy. Okay guys, kat sini kita sajalah feeling-feeling dekat Canola Flower ni. Kalau korang pergi tempat ni, korang wajib pergi belah belakang ni kat Canola Flower ni. Memang sumpah cantik. Sebab dekat Jeju, the main flower dia Canola Flower. Gitulah. So kita orang tak tahulah buat apa kan. Saja-saja nak buat montaj. Sekali tak jadi apa pun, tak bercakap, tak apa. So inilah dia. Korang enjoy lah the video. Ni Safa-Safa tengah berangan sikit lah. Korang nak acah-acah nak trekking lah guna DJI, tapi hampir tak jadi pun. Sebab dekat sini sangat-sangat cantik guys. Dekat gunung belakang tu, dia actually gunung berapi yang dah lama mati lah. Macam tu lah. Siapa pun tak tahu. Korang kena cek fakta lah. So ini dia. Korang Juicy ni dia ajak tengok waterfall. So nama dia Jeongbang Falls. Uncle ni ajak. Dia kata kebetulan dekat-dekat kan. Sesinggah. Tada. Okay guys, dekat Jeongbang Falls ni tempat yang korang patut pergi dekat Jeju. Sebab dia cantik-cantik sangat. Sebab air terjun dia tu terus mengalir ke laut tau guys. And ada dekat bawah tu macam tempat orang piknik gitu. So korang boleh santai-santai duduk situ. And paling Safa suka is time Safa pergi ni, suasana dia tu nyaman, sejuk je. And kalau korang tengok dekat IG, Safa ada post lah yang Safa ada bergambar dekat Jeongbang Falls. So, sebab dalam video ni Safa tak tahu kenapa Safa tak rekod. Geram aku. Okay, lihat tu. Cantik ya. Ni laut dah. Wah. So guys, kita pergi market. Okay guys, dekat market ni pula Safa rasa macam tempat ni tak ada apa sangat. Sebab banyak makanan seafood, oleh-oleh gitulah. Lepas tu banyak buah-buahan. And plus dekat area sini ada satu kedai yang viral tau guys. Macam mochi gitu. So kalau korang nak, korang boleh try. Tapi I tak sure halal ke tidak. Tapi so far I rasa dekat area market ni I bagi dalam 3/10 sebab jalan-jalan dia macam gitu je. Right, besar kan market dia. Sampai ujung-ujung lah. Guys, kita dapat strawberry guys. Dia lebih kurang je, ujung sampai ujung sama je. Topi, limau, ikan. Kalau korang jalan lagi belakang dia lagi murah. Jadi jalan-jalan lah. Ni kita dapat 7,000 won. So bersamaan dalam RM18 lah. Depan-depan tadi RM10,000, RM8,000. Jadi ujung-ujung tu murah sikit. Yang kat part tak ramai orang. Tapi dia tu tak segar, sama je. Tengok dia besar. Okay, cop. Sebelum kita continue this video, I nak bincangkan satu isu ni. So, siapa kat sini yang travel tapi still tukar cash last minute dekat airport? Dah lah rate mahal, queue panjang, and the worst thing is takut duit tak cukup. So for this trip, I memang tak nak stress pasal money lagi. So I nak something simple, no hidden charge, no guessing rate. That's why I guna Wise. Bukan just card, it's like a global money platform. Semua dalam satu account. Senang nak manage bila travel. Best part, bila I bayar, dia guna mid market rate. So, tak ada makan pelik-pelik, bayar macam biasa je. Rasa macam spend duit local je. Wise boleh hold 40 plus currency. So, I tak perlu convert banyak kali. Semua dah ready. Dia operate dekat 160 lebih countries. So, kalau you study overseas, travel or even kerja abroad, memang senang gila. And lagi satu, duit dalam account tu safeguarded. Maksudnya Wise tak guna duit you untuk lending, so it stay safe. Plus, everything transparent. You akan tahu exactly berapa you bayar. No hidden fee, no monthly fee for the account. For me, it's not just about saving money, it's about travelling with peace of mind. No confusion, no stress, just enjoy the moment. Kalau you plan nak travel soon, you boleh check Wise. Link I letak dekat description tau. Bye! Okay guys, now kita heading to lunch. So, uncle ni tunjuklah ni sekolah perempuan kat Korea, Jeju ni kan. Then, kalau korang nampak dekat area rumah tu ada batu hitam. Batu tu actually a lava stone.
So aunty ni aunty pula, uncle ni cerita lah yang macam like, oh dekat area Jeju ni mostly rumah ada batu Blackstone Jeju ni lava. Disebabkan lava ni yelah dalam mengeras jadi batu, so orang gunakan opportunity tu untuk buat pagar rumah gitulah. Singgah makan live. Oh guys, tengok guys, dia punya makanan. Cari siapa nak makan? Hidup lagi. Belum ni. Okay guys, balon tu still hidup lagi guys. Disebabkan hidup, sudah masak je macam tu. I rasa macam okay je. Sebab tapi sedap guys makan fresh macam tu. So dia potong-potongkan kasih kecil-kecil. Dulu I pernah makan balon tau, tapi I makan balon sekatul macam tu, tercakit kan. Tapi kali ni uncle ni potongkan lah kecil-kecil. So kita rasa nikmat lah. Kalau korang nampak kan ikan yang panjang tu, I tak pasti ikan apa. Tapi kalau kita search, dia cakap ikan parang. Tapi tak tahu ikan parang dekat tu dan panjang macam tu, tak tahu lah kan. Kalau korang tahu, korang boleh drop komen kat komen lah. Tu ikan apa. So I makan nasi Bali. Nasi tu sedap. Nasi tu okey lah. Tapi I tak berapa nak sangat. Kita kan orang Malaysia suka kanji, jadi kita tak suka yang sihat-sihat. So I rasa nasi tu biasa je. Guys, dia bagi mata kail. Oh, lepas tu dia potong-potong ikan lah. 친구를 달라고 청어 갔더니 전복이 너무 적어. 그래가 야, 내가 그다음부터 사이드 디쉬. 좋은 사람들이 데리고 하는 거지. Dengan bimbing. 안 먹더라도 건져놔야 돼. 안 그러면 Okay guys, pakcik ni suruh makan apa? Sotong. Sedap. Rasa macam sadin-sadin sikit. Okay guys, sambil korang lah yang Safa makan, Safa nak describe sikit dia punya lauk ni. Sumpah sedap duk gitulah kan. So kalau korang tengok kita orang duk asyik tiup-tiup sebab air pula kuah dia tu terlampau panas lah guys. I rasa panas sangat lah. So disebabkan kita nak masakkan balon tu betul-betul tadi, jadi dia macam okay, datang pakcik ni suruh tutup. Gitulah. Sebab panas sangat, mungkin dia tengok kita makan tu asyik duk tiup-tiup. Small lahankan api. Sedap tak nasi dia? Bimbang. Betul lah, cik ni cakap sedap. Korang kena try. Apa nama dia? Tak ingat, nanti kita orang takat gambar menu, nanti tunjuk kat Acik ni. Sedap. Kita nak enjoy makan dulu. Kita nak rasa abalon. Sedap. Macam sotong kan? Sotong tadi. Ya, sedap ah. Dulu kita makan dengan cik. Apa je? Nanti kita punya tak. Sebab dia salahnya. Oh. 제주 랭게에서 낑깡. 낑깡. This one 낑깡. Oh. Very delicious. I like here 낑깡. Here, no, here. Sweet jo here. Oh. Betulan. Tahu duit. 아우, 맛있어요. You are Malayan? 오리지널 말레이시아? Ya. Malay. 오리지널. 이렇게 하잖아. 자기는 아니라 얘기하냐? 응? Malaysia. 말레이시아. But Chinese. 그러니까 두 명만 말레이고 나는 아니야 그 뜻이. 그러니까 말레이 오리지널? 야, 오리지널? 말레이시아가 무술이 많아.
말레이시아가 나라가 섬으로 나눠져 있어. 보르네오 섬하고 이쪽하고 말레이시아가 섬이 많지. 아니 섬이 많은데 이쪽 말레이 반도에 하고 이쪽 보르네오 섬하고 나라가 이렇게 두 개가 이렇게 통치가 가능한가 그게? 그지. 섬이 다 되지. 말레이 반도 끝에 아니에요. 그리고 끝에가 싱가포르 있는 거고 그리고 이쪽 바다 건너에 거기 보르네오 섬 인도네시아하고 섬 이렇게 돼가지고 다 되지. 예, 거기도 다 말레이야. 말레이시아 같은 나라가 저기 섬이야 저기가 더 많지. 필리핀이. 다 되지 안 될 리가 있나? 근데 아니 말레이인이 인물들이 좋네. 이쁘게 잘생겼다. 저기는 You're talking so beautiful. 저기 하고 눈썹도 있고. 이게 저쪽 곁을 칠수했는데 73세선이에요? 저기 봐요. 태가 학렬이 뭐예요? 수예요? 태예요? 영자. Fikir kita tak tahu ke bukan ke cantik ibu tak. Dia tiba-tiba dia cakap banyak-banyak cantik. Sebab dia tanya Malaysia. Habis guys. Jom. Yeah, finally kita check in. So Syazah bilik ujung sana, Safa bilik ujung sini. So guys, cantik gila. Ya Allah. Bilik dia kan ni untuk I seorang tau. Tengok bilik I dia cantik. Doa besar lah kan. Okay lah. And kita ada satu bilik which is I tak tahu bilik ni, I rasa ni patut macam bilik kanak-kanak kot. I rasa ni family room. And tiba-tiba ada 3. 3 guys. Pasal ada ni macam biasalah peti ais, cawan untuk 3 orang. Dengan ni TV semua. Look at that. Ya Allah. Pasal korang, I nak belanja korang view. Ya Allah, cantiknya. Oh, kotak. Tak mana. Oh, enggak lah. So guys, ni view dia. Look at that. Cantik view ni kan. Cantik gila view dia. Tu nampak tu ada flight buat terbang. Pantai tengok. Korang boleh imagine tak kalau kita ni, wah, dahsyat architecture dia. Dan dia punya laut jernih tau guys. Sumpah jernih. I boleh nampak batu-batu dari sini. Korang nampak tak? Itu hari pertama kita. Kejap lagi kita nak pergi jalan-jalan. Jalan-jalan and nak round hotel ni. Sebab hotel ni kita kena promote. So ada spa, ada sky view tadi kan. So Kali ni kita orang pergi Berdua je. Kita orang pergi under KKD dan juga KTO Malaysia dan juga TNG Malaysia. Yeah. So korang kita orang support ada- kita orang guna promo code kita orang Safa KKD dan juga Syazah KKD. Yeah. Korang akan dapat extra discount which is korang boleh book mana-mana percutian lah dekat KKD. Banyak je, Especially guys. dekat Korea. So lagipun kita orang punya kod tu ada tarikh tau. Maksudnya dari sekian sampai ke sekian. So korang jangan lambat guna tau. Korang boleh book Tapi sekarang. Kau kena Tapi- post cepat lah kalau kau ya. nak insert Ya, promo. betul, Tak ada betul. pun korang boleh tengok dekat IG Instagram kita orang lagi laju lah. Instagram so kita kena orang promote Instagram sure. So kita orang sangat bersyukur sebab kali ni under Tourism Korea. Selama ni pun konten travel mostly memang tourism yang sponsor lah. Tapi this one Alhamdulillah. Korea Tourism sponsor for the first time. Before this Ya. just macam Under agency. Agency, yes. So that's all. Mari kita nak pergi bergambar. So guys, kita nak pergi jalan-jalan. Kita tengok ada Discovery, New Balance. Tak apa, janji dia selalu tengok mata. Syazah baru belajar 360 guys. Dia tak tahu. Ada sandal. Murah ke? Oh, murah. Banyak. So
So guys, kita nak explore dulu tempat ni. Kita tengok apa kita shopping. So guys, kita nak jalan-jalan, nak rasa suasana vibe Jeju. Dah lama tak rasa cuaca ni. Cuaca ni sedap. So Last kita pergi Korea. Korea kita. So pergi sejuk-sejuk ni Korea lah. Korea winter. Yelah, Korea yang sebelumnya. Japan pun pernah juga. Betul? Tapi dah lama lah tak dapat. Tahun dah. Betul? Ni baru dapat balik. Betul? Cherry blossom. Kita dapat cherry blossom, kita dapat tengok sakura guys. So now kita nak masuk Daiso. Nak tengok apa ada. Tadi kita orang masuk Olive Young, tapi Olive Young tu kecil. Macam tak vibe lah nak rekod. Tapi pun ramai orang. Mana ada lift tu? Jom kita naik atas. Daiso. Daiso Japan. Daiso Japan. Ada. Ni ada dog. Besar-besar. Nak dah pun. Ke nak vessel? So guys, jagi kita ni tengok macam ramai kan. I nak tengok apa ada. Ada kosmetik, ada skincare, cleanser, skincare, shampoo. Guys, kita nak try this one. Mega coffee. Before this dekat Itaewon dulu, I pernah beli dia punya hot chocolate ke, dia punya hazelnut latte cakap sedap. Sedap doang. So now kita nak try dia punya viral, which is yang this one, Pong Crush Banana. Dia macam sejuk-sejuk tapi saya pun nak minum. Apa senang. Sici belanja. Thank you Sici. Leopard, right? Ya guys, kita nak shopping. Allah. Kita keluar ada rambut. Are you guys playing together? No, separate. Actually, if you buy two, we give this the bag. So why don't you pay together to get this bag? Together tak boleh je. Tapi aku transportation juga. Yes. So guys, ini saja video vlog kita hari pertama di Jeju. Safa tak sempat nak buat closing sebab I tak tahulah, mungkin I balik hotel I penat kot, so tak ada hotel. So jangan lupa untuk like, subscribe and turn on notification macam biasa. And see you guys in the next video. Bye bye.